Sebenarnya bisnes tak perlu modal. Start the business, modal bukan nombor satu sebenarnya. Nombor satu adalah market dulu. Sebab kita kena validate the market dululah kan. So bila dah masuk tu, okey lah. File macam biasa apa semua. Exam sem satu aku fail lah. Selama ni aku ingat dengan usaha Allah akan bagi rezeki. Sebenarnya tak. Kita dapat rezeki bukan atas usaha kita. Kalau sebab usaha, berapa ramai orang yang tak usaha tapi Allah bagi kan? Dan berapa ramai orang yang usaha Allah tak bagi. So di situ juga bermulanya entrepreneurship yang pertama sebenarnya. Secara unofficial, born to be businessman ke apa, dia kena belajar juga dari sudut pengurusan apa semua kan. Benda-benda teknikal ni kena tahulah. Dan kedua berkenaan dengan mindset lah. Maksudnya how big you wanna grow. Kalau orang yang baru nak mula je, apa kau punya nasihat pada dia orang? Start semua lah. Validate your idea dulu. Contoh macam dia ada idea nak buat perniagaan apa-apa kan. Start kecil dululah. Jangan terus labur ratus ribu buka kedai apa semua kan. Cuba jual dulu kau punya idea tu. Okey, kalau korang penonton baru dekat channel Izzahar Amin Official, jangan lupa untuk korang tekan butang like dan subscribe. Like dan subscribe ni percuma dan dia membantu aku untuk buat lebih banyak konten-konten yang lebih berkualiti dan informatif kepada korang. Cepat tekan butang like dan subscribe, follow channel ni dan boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang mungkin dapat manfaat daripada pengisian daripada channel ni. Jom kita sambung. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izzahar Amin di dalam episod podcast baru. Okey, hari ni kita nak bincang topik yang saya kira sentiasa menghantui dunia saya suatu ketika dululah. Masyarakat kita biasanya akan fikir kalau kau pergi belajar agama, kau akan balik sebagai seorang imam masjid. Itu mentaliti mak-mak kita, pak-pak kita suatu ketika dahulu. Tapi tetamu saya pada hari ini, dia pergi belajar dekat Al-Azhar. Lepas tu dia balik jadi seorang editor. Lepas tu dia pergi buat bisnes pula. Dan sekarang ni dia terlibat pula sebagai ahli lembaga pemegang amanah untuk yayasan pula. Bersama saya adalah Encik Muhammad Izzat bin Adnan, pengarah urusan Devora Holdings yang Berhad dan juga ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Pertiwi. Selamat datang Encik Izzat. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat? Terima kasih kepada sahabat saya. Tuan Izzahar Amin. Aduh, hai. Betul Izzahar Amin. Betul. Terima kasih sudi. Daripada Mawar Teraju. Aduh, sudi datang ke kita punya podcast. Jarang-jarang boleh jumpa. Kan, susah. Tiba jumpa kena datang podcast. Nak ajak minum kopi pun susah sekarang. Susah. Okay, Jad. Apa sebelum kita mula ni, mungkin kau boleh cerita sikit lah. Macam mana kau boleh bermula daripada belajar agama? Memang sebenarnya biasa kan kalau orang pergi belajar agama ni, memang dia dah plan nak mendalami ilmu tu lah kan. Tapi kau ni kalau orang agama, orang senang cerita macam ni lah. Orang yang dah satu batch dia belajar, pergi belajar dekat Mesir, dia orang akan kata kau ni geng-geng murtad ni. Betul? Betul tak? Betul tak? Wallahualam. Mungkin betul lah kot. Macam mana kau daripada jurusan agama, kau boleh pergi masuk ke bidang bisnes macam ni? Apa dia punya cerita dia di sebalik benda ni berlaku? Baik, kalau nak ikutkan, aku ni bukanlah panggil born to be businessman kan. Okay. Sebab kalau kita reflect balik 20 tahun 30 tahun lepas, kehidupan tu biasa je lah. Maksudnya nak kata background agama tu boleh katalah. Memang daripada sekolah rendah pun sekolah rendah agama kan. Mak ayah pun ada, bukanlah kata ulama, tapi kata adalah conscious berkenaan dengan agama. Jadi dihantarnya kita belajar mengaji kan, ambil agama dan sebagainya. Dan apabila sekolah menengah pun sekolah menengah agama juga kan. Cumanya tidaklah menjadi orang panggil cita-cita. Sebenarnya aku tak ada pun cita-cita nak jadi ustaz ke apa. Pergi belajar kat sana Even pergi ke Mesir pun tak ada. Kebetulan. Habis SPM tu sebenarnya aku punya plan nak jadi lawyer. Konon-kononnya lawyer Okay. ataupun something ke arah macam tu lah kot.
Yang ke arah-arah corporate punya style punya kerja lah. Lebih ke arah art lah sebenarnya. Okey. Kata art bidang art lah, bukanlah seni tu kan. Okey. So bila habis PM tu sebenarnya aku masuk ke DQ, Darul Quran Darul Jakim. Quran. Okey. Cuma di Darul Quran Jakim ni mungkin banding dengan kawan-kawan lain yang di sekolah dulu, dia orang dah ada basic tahfiz tu. Jadi dia orang memang dah hafal, mungkin dah hafal keseluruhan Quran tu ataupun dah hafal sebahagian ke. Jadi bila pergi ke sana dia orang tak struggle sangat. Beza dengan orang yang macam aku ni yang tak pernah hafal apa-apa kecuali juzuk amma. Macam mana kau boleh lepas masuk DQ tu? Dia katalah aku SPM biasa kan. Aku boleh masuk DQ? Boleh lah. Rasa dia ada syarat-syarat dia lah. Dia nak SPM kau cantik apa semua. Tak semestinya aku kena masuk sekolah agama dululah untuk masuk Darul Quran. Aku tak ingat lah. Tak ingat Okey. Semuanya masa aku masuk tu, aku masuk program persijilan. Dia ada sijil dan juga diploma. Sijil ni dia special sikit pasal dia buat dengan UIA. Situ. Okey, aku ingat program ni. Lepas pada siap DQ tu, kita automatic masuk dekat dalam UIA kan? Betul. Okey. So memang plannya kalau habis DQ masuk UIA, aku nak ambil law lah. Yelah, road tu dah betul lah tu. Semuanya bila keluar SPM tu, tak berapa nak cantik. Isi UPU pun tak dapat. Tak dapat masuk DQ? Bukan, DQ masa tu dah masuk DQ Dah pun. masuk DQ Sebab dah. bila habis SPM, dalam berapa sebulan macam tu kot, terus masuk DQ lah. Okey. Sebab dia tak perlu nak tunggu Tak payah result nak tunggu keluar. result lagi lah. Sebab dia pakai result percubaan. Saya ingat pakai result percubaan. So bila dah masuk tu, okey lah. Hafal macam biasa apa semua. Exam SEM 1 aku fail lah. Sebab untuk persijilan, untuk makluman semua, dia program dia setahun setengah je. Jadi satu SEM tu lebih kurang 10 juzuk. Ya Allah. So kena habis 10 juzuk dalam satu SEM. Betul. So SEM pertama 10, SEM kedua 12, SEM ketiga 8. So kira habis SEM tu memang automatically insya-Allah dah habis hafal lah. Betul. Okay. So SEM 1 tu fail. Bukan kata C ke apa, tak fail. Memang fail. Sebab dia punya sistem dia kalau bawah 50 kot dia kira fail lah. Dia kira fail. Bukan. Tapi dekat DQ tu memang dia hafal Quran je lah kan? Ada belajar benda lain juga? Adalah 2-3 subjek. Tapi subjek lah. duniawi ke apa? Subjek silap aku macam tak ingat lah subjek apa lah. Tapi tak related sangat lah. Tak related sangat. Dia macam subjek yang wajib. Dia bukan elective. Okey. Macam lepas pada tu settle DQ tak dapat masuk UIA? Macam mana? Masih lagi di DQ masa tu. Masih lagi di DQ. Okey. So sebenarnya sempat lah kalau kita hafal tu dah separuh jugalah. Dah separuh jalan pun sebenarnya. Okey. Semuanya pada masa tu kebetulan ada tawaran ke Mesir. Kerajaan kita baru buat benda tu, MOU dengan Al-Azhar. Okey. Dia ada satu fakulti baru, nama dia Fakulti Ulum Islamiah. So aku dan sahabat-sahabat lain kira first batch lah untuk kuliah ni. Termasuklah juga dengan sahabat kita. Sahabat kita. Sekelas lah tu. I see. Okay. So terus fly ke sana walaupun tak habis DQ ke kena habiskan DQ dulu? Masa tu tak habis lagi DQ lah. Tapi sebab kan dapat tawaran ni terus. Bila tengah jam kepala kan, hafal pun tak okey. Lepas tu fail pula. Bila dapat tawaran tu, ni satu peluang untuk aku lari. Jadi cerita dia pergi ke Al-Azhar ni nak melarikan diri lah sebenarnya. Kira apa lagi peluang yang ada kan. Ni kira macam satu pintu baru yang terbuka lah kan. Ya. So aku pun bagi pada parent pun okey lah kan. Cubalah apply, submit apa semua. Alhamdulillah dapat kan. So
di situ bermula lah. Fly masa tu lebih kurang dalam bulan 8 lah. Sem 1 masa aku gagal tu lebih kurang bulan 5, bulan 6 macam tu. So bila submit tu dapat bulan 8, bulan 9 macam tu lah aku ingat. Fly ke sana. So terlepaslah satu, orang panggil apa, bukanlah kata bebanan. Yalah kita dah start kat sini kan, tak boleh nak pergi duk push apa lagi kan. Yalah sebab kita macam aku memang orang yang tak pernah hafal kan, tiba-tiba hafal, lepas tu tempoh tu pula singkat. Hafal tu tak ada masalah. Aku sebenarnya dalam satu sem tu aku cukup 10 juzuk tu aku hafal. Tapi ingat tu perkara kedua lah. Murojaah tu lah. Sebab sehari aku ingat dalam 5-6 muka surat juga aku hafal. Memang minimum dia kena macam tu kan. I see. Tapi hari ni punya 5 muka surat, esok belum tentu ingat kan, sebab kita tambah lagi 5, tambah lagi kan. So kat situlah nak murajaah tu kurang sikit banding dengan kawan-kawan yang datang daripada background contoh sekolah yang ada tahfiz yang memang dah tahfiz. Jadi diorang datang ni macam murajaah je lah. Masuk murajaah je lah, mengulang je lah kan. Mengulang je. Tak payah nak hafal baru. So kat situlah sebenarnya tak ada cita-cita nak ke Mesir pun, tak pernah terfikir. Tiba-tiba dapat. Ini untuk menyelamatkan diri lah. Bila fast forward ke depan ni, sekarang ni kadang bila tengok orang yang cuba nak pergi ke Mesir tak dapat apa, kita rasa bersyukur ni. Aku dulu tak plan pun tapi dapat. Maksudnya memang Allah memang dah lorong ke arah tu kan. Ya. Lepas pada tu dekat Mesir belajar ulum Islamiah ni berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun belajar. 2008 ni kira degree lah. Degree betul. Degree. Diiktiraf tak dekat kita punya tempat? Masa masuk tu tak diiktiraf lagi. Masuk tu belum diiktiraf lagi? Belum lagi. Tak ada apa lagi. Even kelas pun tak ada lagi. Okey. Pergi tu seminggu tumpang kelas kat sini. Minggu depan tumpang dekat Dewan ni. Sampailah adalah satu kawasan tu digazetkan untuk kita orang punya kelas. Lepas 2-3 tahun tukar ke satu tempat lain pula. So bila aku last hujung tahun akhir tu, tahun keempat tu, sebab dia setahun dia asasi, lepas tu 4 tahun pengajian kan. Tapi dia kira total dia 5 tahun lah. So tahun keempat yang last tu barulah kita dapat bangunan kuliah ulum sendiri. So masa tu dah official lah. Dah official. Tapi sempat exam dekat bangunan baru lah. Ambil exam je. Okay. Lepas tu balik Malaysia lah. Lepas tu balik Malaysia. So sempatlah rasmi bangunan tu. Habis kau balik-balik tu ada gap tak? Balik-balik tu terus macam mana boleh terlibat dekat dalam bidang editorial pula? Okay. Itu pun rezeki juga. Maksudnya Allah dah susun cantik. Susun cantik ya. Balik tu aku ingat aku menganggur sebulan je. Kebetulan masa tu memang boleh sebut ke? Tak apa, kita boleh cut, jangan risau. Kalau rasa tak appropriate kita boleh cut, jangan risau. Berkhidmat dengan PTS lah, PTS Media Group. Masa tu PTS tengah cari editor untuk bahagian Quran. PTS apa nama anak syarikat dia tak ingat. PTS Islamik ke? Islamika bukan. Ada PTS Furqan, Darul Furqan. Okey. Pada masa tu Darul Furqan ni tugas dia untuk buat Quran lah. Quran ataupun penerbitan berasaskan Quran lah. Yang related dengan agama lah. Bukan agama, Quran. Quran terus, memang direct semata-mata Quran lah. Contoh macam Karangcraft dia ada penerbitan Quran ni kan. Banyak macam-macam siri tu itulah. So mungkin disebabkan background aku ada DQ dan sebagainya apa semua. Dah lah ada DQ. Nampak pula degree ulum Islamiah kan daripada Al-Azhar. Memang orang tu ambil lah. Adalah calon-calon lain masa tu. Tapi mungkin satu lagi sebabnya dulu orang rumah pernah intern kat situ. Jadi warga kerja kat situ dah kenal. Sebelum aku masuk tu dia orang dah kenal aku pun. I see. Dah pernah jumpa lah apa semua mungkin kan. Mungkin ada yang pernah jumpa apa semua.
Maksudnya itulah kata recommendation tu mungkin kan. Tapi bukanlah kata kabel apa pun. Just Yalah. kita lalu proses macam biasa. Cuma akhirnya pemilihan tu kita yang terpilih kan. Tu Rezeki kau lah. Rezeki. So bermula dengan PTS lah sebagai editor perolehan. Dekat situ buat apa? Dia punya cabaran. Job scope dia. Sebab kau kau dah belajar agama kan. Tiba-tiba kau lari bidang. Senang cerita aku boleh cakap ni dah lari bidang ni, tiba-tiba nak buat kerja-kerja macam tu kan. Apa cabaran yang kau alami dalam first few years yang pertama? Sebenarnya nak kata lari bidang tu tak boleh nak kata lari bidang pun sangat. Bila sebagai editor kita akan pakai juga kita punya expertise berkenaan dengan kita nak proofread fakta-fakta, contohnya yang nak diterbitkan tu. Contoh yang berkaitan dengan agama lah. Contoh ada kalau kata penulis tu ada masukkan hadis contohnya kan. So aku nak kena make sure lah hadis tu betul atau tidak. Rujukannya apa semua tu, itu antara tugas-tugas editor lah. Walaupun secara tak rasminya tugasan tu kan. Ada di penerbit ni dia ada jawatan khusus editor syariah kan. Kat PTS tak ada. Tapi ada a few Azhari lah kat dalam tu yang dimandatkan. Dimandatkan untuk mengesahkan benda-benda ni. Okey. Dia dari segi macam culture shock tak ada Tak ada. Sebab aku rasa orang yang belajar agama dia tak adalah belajar macam pengurusan corporate ke. Dia tak ada belajar macam ni kau nak komputer kau belajar kat mana? Kan? Ke dekat Al-Azhar dia dah ajar komputer dah? Tak ada. Kau jangan cakap kat aku kat sana tulis pakai ink dakwat ni. Tak ada. Kat sana ada juga kelas komputer. Tapi kita orang belajar Word satu je lah. Okey. Benda yang simple je. Tapi sebab ada kelas tu kan. Terpaksa ambil lah. Tapi sebenarnya sebelum fasa universiti ni, maksudnya fasa sekolah menengah tu, aku banyak hobi terlibat dengan fotografi. Aku main kamera. Okey. DSLR daripada DSLR sampai ke filem pun ada. Shooting sekali. Shooting tak adalah shooting video, mostly gambar lah. Memang fokus pada gambar. So di situ juga bermulanya entrepreneurship yang pertama sebenarnya, secara unofficial. Shoot wedding orang apa semua kan. Masa tu kau dah start ambil job tu ada lah. Job tepi lah panggil kan. Okey. Tak adalah company apa pun, tak ada brand apa pun. Masa tu memang kau belajar sendirilah. Ya, silent lah. Ada parents bagi tahu cara nak cas orang ke apa ke tadi? Tak ada. Kau buat macam mana? Tanya-tanya orang je lah. Kau cas berapa? Okey lah, cas tu lah. So masa tu berapa ringgit satu wedding? Satu wedding aku ingat dalam ratus-ratus je lah. 700-800. Mahal juga dulu 700-800 kalau dulu. Tu kira basic lah kan. Shoot lepas tu bagi terus macam tu je lah. Tak payah nak edit lah. Masa tu kau sempat tak zaman nak editkan gambar kasih cantik? Sempat lah. Maksudnya aku dah biasa dengan Adobe Photoshop. So kita dah biasa bermain dengan benda-benda tu. Komputer ni kira senang cerita kau dah expert waktu tu lah. Kira kita tak adalah beginner kan. Amatur lah. I see. Jadi tak adalah kau culture shock waktu kau masuk dekat dalam editorial tu lah. Betul. So bila masuk ke PTS ni, benda tu kita dah ada pendedahan lah. Semuanya ada penambahan sikit dari sudut pada zaman tu lah. Sekarang Canva je. Okay. Pada zaman tu untuk editor kita orang akan pakai Adobe InDesign. First time aku tengok InDesign. Aku pernah dengar ni InDesign. Kalau aku power InDesign masa tu, aku rasa zaman-zaman fotografi tu aku dah gunakan untuk nak layout album gambar apa semua kan. Tapi masa tu tak pandai, tak reti guna kan. Sebab dia memang very technical. So belajar pun dengan cara tengok orang pakai, tengok editor lain guna, tengok dia masa buat. Tu aku rasa YouTube pun tak banyak lagi tutorial agaknya Tak banyak kan, lagi zaman tu macam YouTube baru nak naik kan. Betul. Okay. PTS pun adalah buat kursus in-house sekali untuk nak macam mana nak guna InDesign ni kan. Sebab yalah kat situ
pada zaman aku masuk tu ada lebih kurang 40 orang editor. Di 40? dalam editorial tu untuk berlainan macam-macam jenis segmen lah. Ada Hmm. yang bahagian masakannya, ada yang komiknya, buku kanak-kanaknya, buku agama, macam-macam, novel kan. So ada lebih kurang 40 orang editor. So, memang InDesign ni memang benda yang basic lah, keperluan untuk editor guna kan. So nak tak nak kena mahir lah. Ya. Lepas tu yang kedua, Adobe Illustrator. Oh. Zaman tu designer memang kena pakai Illustrator. Ya. Cuma editor tak perlu pakai pun. Cumanya bila bermain dengan sebagai editor perolehan ni, acquisition editor ni, dia apa yang menarik pasal editor perolehan ni, dia macam project manager lah. Kita kata project manager. Kau buat apa? Perolehan kau dapatkan kertas daripada mana-mana ke apa? Bukan. Kita yang susun pipeline terbitan buku. Pipeline terbitan ni maksudnya timeline dia. Bulan 1 apa, bulan 2 apa macam tu? Betul. Maksudnya aku kena make sure ada manuskrip tu. Dan nak ada manuskrip tu bukannya bos bagi. Kita kena cari sendiri. Betul. Kita yang kena produce benda tu. So daripada zaman PTS tu aku dah belajar dari sudut networking sebab kerja editor perolehan ni banyak jumpa orang. Jumpa orang untuk nak hantar proposal lah. Pitching kan. Contoh aku jumpa kau, Zahar, aku tengok kau ada pengalaman dari sudut ni kan. Nak tak kau tulis buku pasal tajuk ni? So aku susun kan lah dia punya bab dia macam mana apa semua kan. Lepas tu bila dah ada benda tu, aku kena defend proposal tu dalam meeting depan GM dan sebagainya. Lepas proposal tu kata aku setuju. Okey, aku setuju. Lepas tu kau akan bawa proposal tu pergi ke team management. Betul. PTS punya team management lah. Untuk sama ada head of sale, marketing, GM pun semua lah. Benda ni boleh jual ke tak, Betul. benda ni boleh laku ke tak, benda macam tu lah. Satu kena gasak lah kan. Ada bukanlah kata semua tu lulus, ada banyak yang tak lulus, biasa lah kan. Habis okey, katalah aku, itu kau cari aku. Kalau aku cari kau, aku ada kena bayar apa-apa? Contohlah aku kata, aku ada idea buku nak tulis. Aku nak terbitkan buku ni. Okey, kalau aku jumpa kau waktu tu, aku kena bayar ke kalau aku nak terbitkan buku tu? Tak ada, sama je. Sama je lah, proses dia lebih kurang je lah. Proses dia sama je. Cumanya dalam penerbitan yang aku terbitkan ni, boleh kata 80% aku yang cari ni. 20% je yang datang. Sebab kebanyakan yang datang tu bila kita tapis dia tak sesuai dengan hala tuju PTS lah. Target market je lah. Target market, betul. Dia tak sama. Sebab PTS bila dia nak terbit, of course lah dia kena tengok dari sudut bisnes kan. Benda ni boleh jual, tak boleh jual lah. Dia tengok kepada dia punya branding sekali. Betul. Dia nak ke arah mana kan. Betul. Okey. Sebab in the end benda tu adalah produk kan. Betul. So dari sudut perolehan itulah, maksudnya aku kena rancang penerbitan tu. Bila dah lulus aku kena berurusan dengan designer apa semualah. Designer of course lah dia nak tengok kau nak cover yang macam mana. So aku yang kena bagi the input tu lah. Nak letak apa, tajuk apa semua kan. Ketebalan macam mana apa semua, nak macam buat mana? size apa. Masa tu lah kau belajar networking. Betul lah. Macam mana kau boleh jadi tak pemalu? Kau pemalu juga? Faham tak? Sebab networking of course kita akan lagi banyak. Macam aku punya masalah, aku kalau boleh aku malas nak telefon orang. Faham tak? Lepas tu aku tak suka jumpa orang. Kalau aku jumpa adalah sebab terpaksa. Dia macam mana? Kalau kebiasaannya aku ni kira introvert lah kot kan. Okay. Kalau kat rumah tu boleh kira kot berapa patah perkataan. Okay. Kalau kadang bini tanya apa semua, macam tu je lah jawab kan. Sepatah je jawab. Tapi dia macam kita punya personality ni dia ada satu apa? Jenis orang lagi, dia bukan juga introvert dan juga dia bukan extrovert. Dia dua-dua. Dia dua alam. Okey. Amphibia ni. So aku rasa aku ni dua alam lah. Masa kita boleh on off lah. Okay. So ada masa bila kita bersendiri tu kita memang nak relax kan. So kita banyak
diam, banyak bermain dalam kepala kita je lah. Tapi Hmm. bila perlu kita jumpa orang, kita akan turn on the switch lah. So kita automatik kita akan jadi yalah mudah berurusan apa semua kan. Yalah. Tapi maksudnya mungkin sebab daripada zaman belajar apa semua tu pun kita memang banyak bergaul dengan orang kan. Kita tak, maksudnya tak circle kita tak bukan kawan-kawan kita yang dekat sekolah aja kan. Bila kita pergi ke sana ke sini jumpa orang, new friends apa semua kan, membuatkan kita yalah terbelajar dengan sendiri je benda tu. Ke daripada kecil kau punya family memang jenis macam ramai adik-beradik ke? Adik-beradik ramai. Aku taklah standard. Kalau ikut standard tu kira ramai lah. 6 orang beradik kan. Okey. Gap jauh? Ada yang dekat lah. Ada yang dekat lah. So maksudnya memang kau daripada persekitaran kau daripada kecil tu memang meriah lah, betul tak? Betul lah. Boleh Menyebabkan kau orang kata tak adalah pemalu sangat. Sebab ada boleh setengah lah. orang bila nak suruh buat networking, especially macam aku the only anak lelaki. Jadi aku banyak berdiam diri, tak bercakap apa semua kan. Bila kita dah masuk dekat dalam bisnes ni, kau tak boleh diam. Kau kena selalu suka jumpa orang, kau kena lawan lah kau punya rasa malu dan sebagainya kan. Untuk benda tu aku kena train lah. Aku kena train diri untuk sampai ke tahap macam sekarang ni. Aku tak pasti sebab aku tak rasa aku macam tu. Cumanya kalau reflect balik tu di sekolah, bersekolah rendah dengan sekolah menengah pun aku sebenarnya taklah nak kata aktif sangat, taklah. Tapi somehow ada terlibat jugalah dengan benda-benda aktiviti co-curricular apa semua tu kan. Mungkin benda-benda tu juga yang mendorong lah. Pengurusan lah. Kau banyak terlibat dekat dalam persatuan lah. Persatuan kan. Sebab contoh macam di sekolah rendah tu, aku ketua pengawas ni. Serius lah. Tapi bila mengenangkan balik, aku rasa macam entahlah kenapa aku boleh jadi apa benda aku buat aku boleh jadi ketua pengawas kan? Tak ada sebab untuk aku jadi ketua pengawas ni. Terlibat dengan nasyid apa semua kan. Lepas tu pergi ke sekolah menengah pun adalah jadi pengerusi persatuan ke apa kan. Tapi nak kata aktif sangat pun tak ada lah. Aku rasa benda tu je yang influence. Mungkin yang influence kau punya self development kan. Kalau masa kau study dulu, kau betul-betul pendiam. Bila kau cakap ni, aku baru ingat masa aku darjah 2, aku memang aktif masuk pertandingan bercerita. Aku masuk syarahan. Jadi benda tu yang aku rasa develop kau punya self confidence. Cuma bila kau dah makin besar, kau pula, otak kau pula yang menentukan sama ada kau nak pergi jadi yang macam mana punya style loh. Kau nak jadi yang aktif punya ke? Sebab benda tu semua energy consuming kan. Betul lah, aku perasan betul lah. Maksudnya kalau kata masa kecil kita tak didedahkan dengan benda-benda yang boleh inculcate kita punya karakter tu, betul. Kau akan jadi susah kau nak masuk ke fasa networking ni lah. Aku pernah jumpa orang yang dia tak cakap banyak tau, tapi dia punya networking, even aku punya staff, networking bapak power gila. Serius aku cakap, kalau dia deal mesti dapat punya. Sebab dia memang tak ada leret kiri, tak ada leret kanan tau. Memang direct je dia. And semua orang akan follow dia punya dia punya cadangan, benda-benda macam tu tau. Yalah, tu kelebihan Allah bagi pada dia. Macam kita ni yalah kena belajar lah kan. Ya, kita betul. bukan born begitu dengan gift tu kan. Okay, kau cakap macam tu, aku nak reflect balik. Kau cakap bukan born untuk jadi buat bisnes ni, tapi macam mana kau boleh terlibat dekat dalam bisnes? Asal-asal kau dah kerja sebagai editor dekat situ. Apa titik tolak permulaan kau tiba-tiba bermula buat bisnes? Kalau nak ikutkan background family, tak mak kerja government lah, cikgu. Mak ayah aku ada bisnes, bukanlah kata bisnes, kerja sendiri. Self-employed kan. Okay. Membesar tu dengan background yang begitu tu, maksudnya adalah terlibat sikit sebanyak dengan apa-apa kerja yang ayah aku suruh buat tu kan. Jadi ada
Masa tu dia ada kedai apa? Kita panggil apa? Kedai Kedai runcit. bukan. Dia buat servis untuk binding buku. Oh, Kebetulan okey. dekat Kedai cetak. dia tak kedai cetak. buku. Dia Kedai photostat. dulu ada mesin photostat betul rosak. Oh, okey. Dia semata-mata untuk buat cover buku je. Sebab dekat kawasan Jitra tu dulu ada satu politeknik, Polimas semua kan. Jadi tesis dia orang tu Hardcover binding. hardcover binding, yes. Okey. So 30 tahun membesar tu memang bergelumang dengan Hasil daripada hardcover binding politeknik tu je. Senang cerita boleh cakap macam tu Lepas lah. tu adalah spill off daripada UUM pun ada jugalah kan. Okey. So yalah terlibat dengan buku tu seawal kecil dululah. So tahulah sikit sebanyak pasal buku semua kan. Tu mungkin itu juga faktor untuk entrepreneurship lah kot mungkin. Tapi sebenarnya Masa tu kau involve apa dekat dalam kau punya ni? Kau ada tolong-tolong ke? kadang-kadang tu bila dah behind schedule tu ayah aku panggil lah juga kan, malam-malam pergi tolong Kau dia. kena tolong untuk settlekan production dia lah. Contoh sebab ayah aku masa tu masih guna alat-alat yang lama lah. Yang kau kena press tu Betul. Aku kena susun huruf pakai huruf besi kecil-kecil tu kan. Satu buku satu ni lah. Nak menyusun tu pun makan masa juga. Yalah. Lepas tu dah cop tu buku lain susun lain pula. Okey. Antara benda-benda tu lah yang terlibat. Lepas tu ayah aku pun ada juga buat construction kecil-kecil. So pernah lah terlibat mengecat, simen, drilling tu. Bancuh simen semua kau pernah ni? Pernah lah tapi tak expert lah. Tolong-tolong kan. Tapi tu tak membentuk lagi mindset sebagai entrepreneur sebenarnya. Masa tu kau tak ada fikir nak buat bisnes tu, tak ada lagi? Tak ada. Bila dah masuk PTS tu pun sebenarnya tak ada lagi. Tapi banyak kali jugalah diracun oleh kawan-kawan, terutamanya kawan kita. Alamak, kawan kita. Kawan kita pun terlibat juga dalam sesi racun-meracun ni. Cumanya dia macam mana kata, bila kita terlalu selesa kan, kita takut untuk nak keluar daripada comfort zone tu. Itu mindset aku yang dululah. Maksudnya walaupun gaji tak besar mana pun, tapi kita macam somehow kita stuck, kita tak tahu, tak kreatif untuk nak cari what's next tu kan. Contoh gaji 2,000 kata kan, memang tak cukup, tapi dalam kepala tu macam mana nak tambah gaji bagi besar. Duk fikir itu je. Kau tak fikir nak keluar daripada situ? Tak ada lah. Tak ada. Semuanya bila ditakdirkan ada masalah ekonomi masa tu kan. Jadi aku terlibat untuk kita panggil shrinking lah, retrenchment retrenchment lah kot. Downsizing. Downsize. So PTS terlibat juga dengan downsize lah, sebab ialah 40 orang editor kan. Semuanya dia taklah buang. Dia tawarkan aku ke bahagian lain, bahagian sales. Kena buat sales. Yang pada masa tu rasa tak kena jiwa lah, tak reti lah. Jadi aku memilih untuk berhenti lah. I see. So bila berhenti tu apa benda nak buat kan. Jadi itulah triggernya penubuhan syarikat yang pertama tu. Chapter 96 tu. Masa tu enterprise kau buka PLT tu. PLT PLT kalau kau tak tutup dia hidup ni. Tu masalah kan, sampai sekarang hidup. Siap kena penalti lagi. Sebab tak follow dia punya ni. Aduh. Kacau tu. Buka senang, nak tutup punya payah. Nak kena iklan kat surat khabar lah apalah. Aduh, manalah nak ada bajet lah. Zaman sekarang surat khabar pun digital lah sekarang kan. Dari sudut SSM mungkin hidup lah, tapi account bank pun semua tu dormant lah. I see. Macam PLT masa buka yang first ni dia bisnes apa? Penerbitan dan cetakan lah. Penerbitan dan cetakan lah. Printing lah. Maksudnya kau gunakan kau punya pengalaman kerja dekat PTS tu. Betul. Untuk buat benda ni lah. So aku fokus kepada self-publish masa tu. Orang yang nak self-publish. Okay. Siapa yang self-publish ni? Profesor?
profesor ke ataupun ustaz-ustaz macam tu kan. Memang dia ada buku-buku karangan dia ataupun terjemahan dia. Kiranya yang self-publish ni dia bagi manuskrip dekat kau lah. Betul. Lepas tu kau kena verify. Kau kena baca-baca. Proofread. Tak proofread sangat, lebih kepada Bahagian enhance lah. Okay, Daripada words tu jadi buku kan. So aku buatkanlah layoutnya, covernya apa semua kan. I see. Sampai ke printing lah. So deliver pada dia benda yang dah siap. Ya, maksudnya kau macam production house lah. Betul. Kau tak terlibat untuk jualan. Ada yang propose ambil royalty ada? Tak ada. Tak ada lah. Maksudnya kau punya memang bayar one off. Betul. Lepas tu siapa nak dia sendiri fikirlah macam mana cara nak jual kan. Betul. Untuk kalau kata dia minta untuk jual, aku akan pass pada kawan aku lah. Yang memang handle buat bahagian distribution lah. Lepas tu macam mana kau boleh company baru ni, Devora Holding ni buat apa? Devora ni terlibat dengan servis dan juga retail produk kaitan dengan ibu dan anak lah. Okay. Kita ada servis confinement. Okay. Dan seperti berpantang lah. So kita ada home care service untuk jaga orang-orang sakit, untuk orang tua dan sebagainya. More tu macam fisio lah, tapi bukan fisio. Macam ni kot, apa yang home nurse Macam rumah orang tua lah konsepnya kan. Tapi di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Kita pergi ke rumah, ke hospital contohnya. Kadang yang bedridden ataupun orang tua ni, waris dia tak sempat nak jaga kan. So kita bantu dari sudut tu lah. Dan juga sikit-sikit lah dari sudut mobility dia. Kita bantu untuk dia daripada dia sakit tu, bedridden, sampai dia boleh bergerak lah. So adalah sikit-sikit terlibat dengan fisio dan sebagainya. Kemudian kita ada produk Winky dry pants lah, Pampers baby tu. Okay. Yang tu memang betul-betul retail yang kita sekarang cuba untuk masuk ke market lah. Barulah. Apa cabaran masukkan produk baru? Sebab aku rasa Pampers ni dia necessity. Betul. Kan? Lepas tu kau nak menang dia punya market share pun ambil masa juga ni. Betul tak? Betul. Macam mana persepsi orang kata market tu dengan kau punya produk baru? Biasalah brand mana-mana pun kan. Kalau kita sebagai customer ataupun end user pun, kita memilih produk-produk ataupun brand yang kita dah kenal kan. Dah biasa dengar. Dah biasa lah. Sebab trust kan, isu trust. So isu trust ni memang nak tak nak memang kita kena cater lah. Tapi as a new newcomers lah. Newcomers kan, brand baru, cabaran dia memang lebih besar lah. Terutamanya pada kita yang kurang dari sudut capital lah. Kita capital tak besar kan. Nak bersaing dengan giants tu. Betul. Memang kita memang konsep startup betul lah. So nak bersaing dengan jerung-jerung ni tak mudah lah. Tu masalah paling utama lah. Berbeza dengan orang yang ada capital kan. Sebenarnya bila dalam beberapa tahun ni ada je newcomers yang masuk industri Pampers ni. Tapi daripada background company-company yang dah besar lah, daripada listed company dan sebagainya. So memang dia orang masuk-masuk tu dah ready, modal nak marketing apa semua tu memang dah ada lah. Dia orang dah ada, dah ready. So banding dengan kita ni ikan bilis lah. Ya. Tapi dream big lah. Macam yang Pampers ni, kalau ada orang nak jadi kau punya distributor boleh? Boleh. Kita memang buka sekarang ni. Apa email yang boleh contact kalau dia orang nak jadi distributor? Boleh email ke email peribadi boleh kan? Boleh. Lagi senang laju sikit nak ni hi.izzadennan@gmail.com. Okay. Kat bawah ni nanti kan. Biasa itu editing lah. Nanti kita akan letakkan lah di bawah ni kan. So siapa-siapa nak jadi kau punya distributor brand ni, boleh terus email kat situ untuk inquiries lah. Betul. Okay. Okay, Jad, sambung sikit lagi Jad. Okay. Sebelum kita ni kan. Okay. Kau apa cabaran lah? Basically kau dah bertahun-tahun kau buat kau punya business kan. Apa cabaran yang kau mesti ada cabaran yang kau ingat? Mungkin sama ada waktu kau mula
buat bisnes ke, ataupun yang cabaran-cabaran sekarang ni lah. Macam mana kau tackle masalah yang kau hadapi tu? Nah, cabaran ni pada Kalau aku, boleh aku nak viewers tahu cerita real case kau. ah, Contoh kau buat projek apa masalah kau, macam mana kau tackle. Kalau tak tackle masalah tu pun, aku nak kau tackle kemudian punya future punya ni tau, nak elakkan daripada berlaku in the future. okey. Masalah ni banyak lah. Sebenarnya jatuh bangun bisnes ni banyak kan. Uh, Daripada zaman chapter pun dah jatuh ni. Kira bukanlah jatuh, tak berjaya lah kan. Uh, Something pasal bisnes ni dia born to be businessman ke apa, dia kena belajar juga dari sudut pengurusan apa semua kan. Benda-benda teknikal ni kena tahulah. So dan kedua berkenaan dengan mindset lah. Maksudnya how big you wanna grow. Kan pada masa chapter tu kita fikir lebih kepada self-employed je. Aku ada projek sekian-sekian ni cukup aku makan sudahlah kan. Aku tak ada nak fikir nak hire staff ke apa semua benda-benda tu tak fikir. So maksudnya macam kita berniaga tepi jalan macam tu lah. Sale kita hari tu kira itulah income kita. Itu fasa pertama dalam bisnes lah. Maksudnya ilmu pengurusan tu lah masalah pertama. So, kita tak tahu langsung berkenaan dengan macam mana nak menguruskan duit, dari sudut marketing ke apa, memang zero lah kita kata. Yang kita tahu buat kerja. Itu beza. Kita tahu buat kerja, tapi kita tak tahu macam mana nak grow the business. So fasa permulaan tu, orang kalau tak ada orang bagi tahu, memang kita tak tahu lah. Itulah yang menyebabkan tertubuhnya Devora kemudian tu. Sebab ada yang mengajak, mentorship lah ni. ada mentorship daripada partner, dan dia membuka kita satu peluang ataupun kita punya cara pandang lah, worldview. Baru kita nampak sebenarnya benda ni besar kan. Kita boleh pergi macam-macam cara kita nak buat tu boleh. Dan sky is the limit lah kata kan. Tak ada apa yang menghalang kita. Last sekali balik pada kita lah, sebesar mana yang kita nak buat tu kan. Cuma lagi besar kita nak buat, lagi besar lah risiko dia kan. Itu je lah. Seberapa banyak risiko yang kita nak tanggung. Kadang setengah orang ni dia tak sanggup berhadapan dengan risiko. Itu je lah. Bukanlah kata orang lain, aku pun sama. Kalau fikirkan risiko tu berat sebenarnya kita nak melangkah ni kan. Tapi kadang-kadang tu yalah, sambil-sambil tu Allah lorong juga kan. Step by step kita jalan jugalah. Tu antara benda pertama lah aku rasa, risiko lah. Risiko ni yalah, pada setiap orang risiko ni berbeza-beza kan. Bergantung pada diri kita seberapa besar risiko yang kita nak tanggung. Bukanlah risiko ni maksudnya kita gamble, tak. Calculated risk lah. Gamble tu satu benda yang lain kan. So kalau kita nak berjaya, kita nak something yang lain, maksudnya kita kena ambil risiko tu lah. Kita tak boleh lah duduk di takuk yang sama kan. Orang kata gila lah buat benda yang sama tapi harap result yang berbeza. Tu orang gila. Kan. Tu aku rasa masalah yang pertama lah dalam bisnes tu. So bila buat Devora ni, baru terdedah kepada kita panggil corporate structure lah. Baru kita tahu apa itu saham, apa itu berkenaan dengan tax dan sebagainya kan. Rupanya benda ni lagi rumit. Lagi rumit. Lepas tu nak handle staff kan, tu benda-benda yang setiap usahawan akan rasa lah. Benda tu tak boleh lari lah. Habis kalau orang yang baru nak mula je, apa kau punya nasihat pada diorang? Start semua lah. Validate your idea dulu. Validate your idea tu macam mana? Contoh macam
dia ada idea nak buat perniagaan apa-apa kan, start kecil dululah, jangan terus labur ratus ribu buka kedai apa semua kan. Cuba jual dulu kau punya idea tu. Contoh bajet dalam 5,000 dulu. Kalau perlu buat produk, buatlah. Kalau tak perlu buat produk, pakai produk orang lain dulu kan. Kadang bisnes ni dia orang nampak kita kena ada modal. Sebenarnya bisnes tak perlu modal. Bukanlah kata bisnes tak perlu modal. Sekarang ni pun aku nak kena cari modal. Tapi maksud aku untuk start the business. Start the business, modal bukan nombor satu sebenarnya. Nombor satu adalah market dulu. Sebab kita kena validate the market dulu lah kan. Kita nak kena tahu idea kita tu boleh jual atau tidak. Ada ke demand kat situ kan. Bila kita dah masuk baru kita tahu rupanya tak ada demand. Ataupun kita masuk baru kita tahu rupanya susah buat benda ni. Kita dari luar kita nampak senang kan. Kita tengok orang buat benda tu berjaya, kita rasa nak masuk. Kita masuk tak jadi. Tu biasalah. Tu antara masalah yang common lah. Even aku sendiri pun hadap benda tu kan. So fasa-fasa permulaan bisnes tu pun kita cuba validate the idea apa semua kan. Dan benda gagal tu biasalah kan. Gagal, lepas tu kita cuba lagi buat, tak jadi, lepas tu kita pivot. Cumanya nak beritahu kata bisnes ni dia luas, dia bermacam-macam. Dan company dia adalah satu vehicle. Okay. So kita jangan terlalu, kita panggil apa, lama-lama kat situ. Kalau rasa bisnes tu tak jalan, duk peram juga kan. Apa kita panggil Terus istilah, cut loss. patut kita cut loss lah kan. Ataupun kita pivot kan. Orang kata jangan sentimental. Betul. Tidak Jangan ada, sentimental. Okay, jap. Aku punya ayat. Tidak ada sentimental value dalam perniagaan. Betul. Sebab akhirnya in the end business adalah making money. Dulu aku fikir bisnes ni adalah nak tolong orang. Tapi ada satu hamba Allah ni, dia mengubah aku punya mindset. Kata, no, business making money. Bisnes, yalah memang bisnes daripada masalah manusia, kita bantu selesaikan masalah dia. Dari situ kita dapat duit. Betul. Tapi sebenarnya bukan kita nak tolong selesaikan masalah dia, kita nak buat duit. And so bila kita dah ada duit, baru kita boleh selesaikan masalah orang. Baru kita boleh tolong orang. Baru kita boleh tolong orang. Sebab kalau kita duk fikir nak tolong orang, itu yang jadi staff buat masalah pun tak apalah. Ataupun kawan-kawan minta diskaun, tak apalah, bagi free lah. Sebab kita fikir nak tolong kan. Maksudnya tak boleh lah kau punya nasihat, business memang kena purely business. Betul. Adalah faktor-faktor yang kita human factor, contoh macam kawan-kawan ke apa, yang kita boleh consider, tapi tidaklah terlalu berlebihan lah. Maksudnya in the end kita kena tengok benda tu dari sudut business wise lah. Benda tu boleh atau tidak kan. Sebab last kali yang nak menanggung kita lah. Yelah betul. Itu antara hard lesson lah yang aku belajar kan. Kita macam permulaan tu kita agak baik lah. And nak suruh staff buat itu buat ini kadang kita rasa kesian. Maksudnya siapa-siapa yang nak mula buat bisnes ni, dia kena hati keras. Betul. Tapi sampai sekarang hati aku tak keras lah. Aku tak boleh lah. Aduh, itu antara masalah lah kan. Jadi yang tu aku rasa aku kena belajar dengan kau lah kot. Kena jadi apa yang tegas sikit lah. Betul kan? Maksudnya kalau yelah betul, aku boleh relate balik lah. Kalau kita sebagai orang kata bisnes ni, kau kena jadi driver tau. Betul. Kalau yelah aku bawa kereta pun, kalau bini aku kejap suruh belok kanan, suruh belok kiri, kita dah tahu kita nak belok kanan. Member kejap suruh berhenti sini, singgah sini, aku pun jadi jam. Betul tak? Kalau aku boleh samakan benda tu dengan buat bisnes, lebih kurang macam tu lah. Bila kita punya staff, dia pula yang bagi arahan dekat kita.
Kan kita tak tegas, kita pun takut nak bagi arahan kat dia. Aku rasa memang of course dia akan ada masalah lah. Untuk newcomers yang baru nak masuk dekat dalam bidang bisnes yang penuh dengan tipu hela ni. Kau takkan tak ada cerita-cerita kena tipu. Ini bisnes mengarut kalau tak ada cerita kena tipu. Ada. Semuanya aku punya kes kena tipu tu tak adalah sampai ratus-ratus ribu semua. Tapi macam mana okey, kau kena tipu kan? Okey. Kalau kau boleh kongsikan macam mana kau kena tipu dan benda tu disebabkan apa? Sebabkan kau yang tak check ke? Dia menipu helah kau ke? Ke macam mana? Aku tak boleh go into detail lah benda tu. Cuma dia punya faktor lah, faktor. Faktor dia adalah trust lah. Kita percaya Trust lah. sebab orang yang kita deal tu adalah orang yang kita kenal kan. Okay. Ataupun by recommendation pada orang yang kita percaya. Tapi ada hitam putih tak? Itulah. Mesti tak ada. Tak ada. Itu aku cakap. Sebab aku pernah kena semua yang aku kena mesti tak ada hitam putih. Betul. Tapi bukanlah kata hitam putih tu penjamin. Kadang tak juga kan. Kena betul, juga. Betul. Tapi kebanyakannya tak ada hitam putih lah. Cuma aku realise benda tu. Aku tahu dan aku sedar. Kau dapat rasa lah. Dapat rasa. Cumanya bila along the way tu, benda tu kadang kita kena keluarkan duit cepat kan. Contoh kan. Aku pernah dapat. Yang ni aku boleh cerita lah. Contoh ada satu orang datang. Jad, saya dah ada projek. Masa tu nak pilihan raya macam tu kan. Okay. Kita nak print bendera lah, apalah, baju parti lah apa kan. So dia nak bagi kat aku. Okay. So tapi dalam fasa sebelum nak dapat tu, nak kena entertain. So dia duk minta duit kat aku lah. Okay. Cik Izzat ni, saya nak meeting dengan diorang ni kan. Boleh tak nak pakai duit sikit pun semua, yalah, nak makan pun semua kan. So kita tanya berapa kan. So benda yang boleh layan kita layan lah kan. Orang kata yang tak keterlaluan lah. Tak keterlaluan. Tapi in the end tak ada pun benda tu. Okay. Yalah. Duit parti dah habis. Ini kena kecam. Dan orang tu pun dah meninggal lah. So kita tak payahlah sebut kan. Okay. Aduh. Itu antara benda-bendanya lah. Menarik. Okay. Habis last sekejap. Kau sekarang adalah ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Pertiwi. Macam mana buat bisnes lepas tu pergi involve dekat benda-benda macam ni pula? Sebenarnya dalam fasa buat bisnes ni pun daripada 13-15 tahun lepas pun memang dah terlibat dengan yayasan, dengan kau NGO. Ni daripada kecil lah cerita dia. Memang orang kata suka masuk benda-benda yang berpersatuan lah. Betul tak? Kelab fotografi lah. Betul? Pergi kumpulan nasyid lah. Mungkin lah kot. Aku tengok asyik. Maksudnya kau ni bukannya introvert. Kau suka something new. Betul. Yang tu aku setuju. Sebab aku perasan aku tak boleh ada rutin. Bila zaman aku PTS dulu, antara benda yang aku stuck adalah rutin lah. Bila buat routine work lah. Nak kena masuk pukul 9 balik pukul 5 contoh kan. Benda tu pada aku kadang payah nak disiplin lah. I see. So dia kena ada benda yang kena tukar-tukar juga. Tu yang kejap buat ni. Tapi fokus satu benda tu kena ada lah. Yalah. Along the way tu, yalah, kita ni masa sebenarnya banyak aja masa kita ada masa yang terluang lah kita panggil kan. Kadang tu daripada buat benda-benda lara tu, baik kita fokus juga lah. Sambil-sambil tu sebenarnya lebih kepada networking juga. Bila kita buat benda tu, kita jumpa orang baru kan. Kita kenal orang ni. So dari situ juga kita dapat luaskan kita punya networking lah. Macam Yayasan Pertiwi ni dia fokus apa? Dia fokus kepada... Baru ke? Dia baru. Yayasan ni memang yayasan baru lah. Tertubuh pada tahun 2 tahun lepas kata silap aku. 2 tahun lah. Setahun lebih lah. Okay. Sebab dia kita orang submit kepada bahagian Harian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri ni 2022 tak silap aku.
Oh, lepas tu baru dia 2 lalu tahun screening apa jugalah. semua lah. 2 tahun juga nak dapat Kelulusan. kelulusan tu. 2024 ujung tu aku ingat baru approve. So 2025 pun tak sempat nak buat apa sangat. Ya, ni kira macam baru lah. Baru Basically dia nak fokus apa? Dia fokus pada pendidikan lah. Pendidikan lah. Program-program yang berasaskan pendidikan untuk remaja, untuk mahasiswa. Dia akan gitulah. target orang apa? Orang B40 ke awam? Awam. Cumanya dia banyak fokus kepada mahasiswa lah. Contoh program-program kenegaraan. Macam mana nak membina sahsiah, membina mindset seorang mahasiswa untuk menepani cabaran-cabaran macam tu lah. Ini aku rasa bukan kau punya yayasan yang pertama kot yang kau terlibat kan? Betul. Memang ada Sebelum ni lah. ada 2-3 yayasan yang terlibat lah. Based on kau punya involvement dengan yayasan-yayasan ni, apa beza dia dengan bisnes? Yayasan ni sebenarnya lebih kepada untuk networking lah. Networking. Sebab ada sesetengah badan-badan ataupun organisasi yang dia tak layan company. Oh. Kita kena datang as yayasan ataupun NGO. Okay. Baru kita sesuai dengan dia orang punya nature lah. Betul. Sebab nak kata kita buat duit dengan yayasan ataupun NGO, tak pun. Taklah sampai tahap apa yang kena tangkap apa semua kan. Baru-baru ni tak lah. Sebab kita bukan menjurus ke arah tu. Kita tak ada collect duit awam. Bukanlah tak ada langsung, ada tapi tak besar lah. Okay. Adalah kalau ada orang bagi sumbangan, kita salurkan. Begitu je lah. I see. Tak ada kita war-war kan, kita buat ads kan. Maksudnya income persatuan ataupun yayasan kita adalah 80% to 100% daripada sumbangan, tak pun. Dan mungkin bawah daripada 1%, bawah daripada 5%, itu je lah. Lain tu is self-funded lah. Self-funded, sama ada daripada zakat ataupun daripada yalah mostly zakat lah kira kan. Contoh kalau kita dapat dana daripada majlis agama kan. So duit tu duit zakat lah juga. Ya. Untuk disalurkan dalam program-program macam ni lah. Betul. Kita fokus untuk buat program lah. Sebab pihak government ni dia kadang dia ada duit. Semuanya dia kekurangan dari sudut manpower untuk nak mengagihkan. Manpower untuk pelaksanaan tu lah. Mungkin dia ada fokus kepada satu bidang. So bidang yang seterusnya ni dia kurang sikit fokus. Jadi diharapkan kepada NGO ataupun yayasan-yayasan lah untuk bantu selesaikan masalah-masalah program aktiviti yang dia tak fokus tu. Kan? Sebab yalah in the end report yang kita bagi pada dia tu dia akan guna untuk bentang kepada board dia lah kan. So untung pada dia juga. Kita dah buat itu kita dah buat ini kan. Tapi sebenarnya di belakang dia outsource lah. Kira macam bisnes outsource lah. Ya. Dia outsource lah kepada yayasan-yayasan NGO ni lah. Betul. I see. Okay. Faham. Okay, sekejap kita sampai ke akhir kita punya akhir. ni. Akhir lah. Jangan. Kalau panjang-panjang nanti, episod dia sampai 3 jam, 4 jam nanti. Okay, last kali berdasarkan kau punya pengalaman yang dah bertahun-tahun buat bisnes apa semua kan. Apa kau punya nasihat kepada newcomers lah? Especially orang yang mungkin dia punya background lebih kurang macam kau. Belajar dekat Timur Tengah. Lepas tu balik-balik mungkinlah pensijilan tu tak sesuai dengan pekerjaan yang ada available dekat Malaysia. Kita boleh cerita kalau ke sana tu basically persepsi masyarakat tu lebih kepada kau balik-balik ni kau akan jadi imam masjid je lah. Kan? Apa pesanan kau kepada golongan-golongan yang mungkin dia punya background sebiji macam kau? Sebenarnya tak salah pun untuk kalau balik daripada Mesir ke apa, nak jadi imam ataupun nak jadi ustaz. So bergantung pada masing-masing punya hala tuju lah ke mana dia nak bawa tu kan.
Cumanya kepada orang yang mungkin dia nak berbeza sikit kan. Sebab aku tak galakkan untuk orang yang belajar agama tukar bidang. Sebab dia macam doktor jugalah. Dia buruk kepada human resources. Contoh kau dah ambil doktor, belajar 6 tahun, government dah fund apa semua, balik kau jadi cikgu. Rugilah kan. Kehilangan satu modal insan yang sepatutnya boleh jadi doktor tapi tak jadi doktor. Sama juga bidang agama ni, kalau kau adalah orang yang pandai tapi kau tak fokus, so rugilah. Sepatutnya umat boleh dapat banyak manfaat. Cuma pada aku, sebab kita kenal diri sendiri kan, aku tahu diri aku tak kat mana. So aku memang untuk pengajian agama tu kita panggil lebih kepada untuk diri aku dan juga untuk circle terdekat lah, keluarga apa semua kan. Yang mana benda tu kritikal, benda tu penting, fundamental kan, untuk dia nak membentuk cara fikir yang betul apa semua kan. Supaya bila balik aku balik daripada Mesir, aku nampak berkat benda tu, aku faham banyak perkara-perkara, contoh benda-benda khilaf dan sebagainya ni, kita lebih moderate. Dan juga kita faham dari sudut macam mana cara ulama' berfikir, manhaj dia, metodologi dia kan. Jadi kita tak mudah menghukum dan kita tak mudah mengkafirkan orang apa semua. Itu paling penting lah pada aku kan. Cuma aku tak ada kemahiran untuk aku nak further benda tu. Aku nak mengajar, aku tak boleh. Kita sedar yang kita ni memang tak dilahirkan begitulah. Tapi pada orang yang ada kemahiran tu, go ahead lah kan, teruskan. Maksudnya fokus betul-betul sampai boleh jadi pakar kan. Itu yang sebetulnya. Sebetulnya nak buat apa-apa pun fokus dan jadi pakar, itu lah. Maksudnya jangan buat bisnes. Tak juga. Sebenarnya dalam sejarah pun ramai je ulama'-ulama' yang memang background dia adalah bisnes kan. Cumanya mungkinlah tidak sebesar jadi tycoon dan sebagainya kan. Tapi nak ceritanya kata, belajar agama is one thing, business is another thing lah kan. Cuma kalau kata nak fokus pada bisnes ni, fokus betul-betul lah. Kita boleh jadi apa saja yang kita nak, asalkan kita letak mindset yang betul lah. So untuk bisnes ni, siapa yang berminat, teruskanlah. Sebab business is not for everyone kan. Kita kata dia punya sepak terajang dia punya tak sama Oi, kerja makan gaji tak sama lah. Kalau kau boleh hadap hutang-hutang dan juga tak ada duit apa semua kan, yang dia kalau makan gaji hujung bulan kita tahu duit akan masuk kan. Kalau bisnes ni tak ada benda tu kan, belum tentu lagi belum tentu. Yang kita yang kena fikir macam mana aku nak bagi duit tu masuk. Tidur malam pun tak lena. Tidur malam tak lena. Tambah pula kalau ada shareholder, ada investor sebagainya kan. So kita kena fulfill lah benda tu. Dan benda tu tak senang lah. Cuma satu benda yang aku belajar selama perjalanan ni, pada permulaan tu kita macam agak optimis lah kan. Kita rasa benda ni boleh buat ni, kacang je. Kacang ni kan. So kita Allah humble kita sikit lah, bagi kita humble kan. Baru kita faham erti penyesalan. Kita panggil apa nama istilah, drug Kruger effect. Pada permulaan kita masuk tu, kita rasa kita tahu semua benda kan. Dan bila kita tahu semua benda tu, tiba-tiba kita jatuh kan. Ataupun lagi lama kita belajar, kita duduk dalam benda tu, rupanya kita tak tahu apa langsung. Ini macam konsep ilmu lah ni. Ya, kan? betul. Kau rasa macam kau tahu, makin kau belajar, rupanya makin kau rasa kau tak faham. Betul. Makin kau rasa, apa yang kau belajar tu sikit,
Betul. So Ah, bila dah lama-lama tu, sampai satu masa aku tak tahu apa benda lah tu yang buat itu gagal, buat ini gagal kan. Tapi sebenarnya kita belajar daripada kegagalan tu. Bila kita gagal tu, macam mana kita nak naik kan. Aku tak kata aku dah berjaya untuk keluar daripada masalah-masalah tu kan. Aku tak adalah kata aku ada success story yang aku boleh share kan. Cumanya mindset tu lah. Mindset tu maksudnya kau tak boleh harap benda tu selesai kalau kau duduk saja kan. Macam Kalau mana kau buat pun benda yang sama, kau tak boleh expect different result yang akan datang. betul. Dan kau tak boleh, maksudnya masalah tu kau nak lari, tak boleh. Kau kena hadap je macam mana pun. Ada hamba Allah pernah cakap kat kami, kata buat pun sakit, tak buat pun sakit. Ataupun paling tidak pun, paling orang kata pun masalah ni paling berat pun mati kan. Ya, betul. Kalau hadap masalah ni mati tak mati kan. So hadap je lah. Aduh, hai. Macam tu lah. Cuma apa yang aku personally nak pesan adalah benda rezeki ni benda yang kata memang Allah punya Rahsia lah. rahsia kan, antara rezeki, ajal apa semua ni. So benda rezeki ni, kita dapat rezeki ni selama ni aku ingat dengan usaha Allah akan bagi rezeki. Sebenarnya tak. Kita dapat rezeki bukan atas usaha kita. Kalau sebab usaha, berapa ramai orang yang tak usaha tapi Allah bagi. Kan? Dan berapa ramai orang yang tak usaha, orang yang usaha Allah tak bagi. Kan? Kita dah usaha tiba tak dapat juga. Kan? Kita tengok orang tu tak ada buat apa pun, contoh apa belajar kan. Nampak dia main, tidur, tak tahu skor. Ya. So benda rezeki ni memang ajaib lah kan. Memang dah tertulis lah. Betul. So kau tak payah nak risau pasal kau punya rezeki, kau just keep doing apa Betul. je yang kau tengah buat sekarang. Tapi taklah bermaksud bukan atas usaha kita tak usaha. Kena usaha kan. Allah, Nabi kata tambat unta tu kan. Maksudnya kena usaha juga. Tapi nak ceritanya, kita dapat tu bukan asbab usaha. Memang atas Allah nak bagi. So sebenarnya kena berbalik kepada kita punya cara kita berinteraksi kan. Kena tengok balik kita punya solat kita, mungkin Hubungan kita dengan Allah lah. Hubungan kita dengan manusia, mak ayah kita terutamanya kan. Antara benda-benda yang Nabi kata membuka pintu-pintu rezeki kan. Kadang doa orang kepada kita kan, itu yang menyebabkan rezeki itu masuk kan. Ya. Tapi kita kena reflect juga kepada bila kita sebagai seorang Muslim ni, kita dapat nikmat pun sebenarnya ujian, kita diberi ujian pun sebenarnya ujian. So bila kita dapat nikmat, ujian kepada kita syukur atau tidak. Dan bila kita diberi ujian kepada kita nak tengok kita sabar atau tidak. So kedua-duanya benda yang baik untuk kita kan. Itu yang kita kena ingat. Dan juga berbeza kita dengan orang yang bukan Islam contohnya. Kita tengok dia kaya raya dan sebagainya kan. Kenapa kita tak dapat walaupun kita solat dan sebagainya. Itu memang rahsia Allah kan. Mungkin Allah bagi pada dia tu bukan atas sebab nikmat, tapi sebab untuk lebih menyesatkan dia mungkin kan. Mungkin Allah tak bagi pada kita untuk kita lebih banyak berdoa dan sebagainya. Itu benda-benda yang rahsia yang tak nak kita yang kena carilah hikmah tu. Hikmah tu dia tak datang tiba-tiba dia tertulis dekat langit kan. Benda tu kan. Hikmah tu kita kena cari. Itu yang aku rasa yang aku nak kongsi lah. So tidak, maksudnya buat bisnes ni jangan, kita optimis yang bila kita usaha tu insya-Allah Allah akan bagi kan. Tapi kena ingat juga yang kita dapat tu bukan atas
sebab usaha kita, tapi sebab Allah. Semata-mata sebab Allah. Jadi jagalah hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah. Kan? Okay. Baik, terima kasih Ijat atas kau punya perkongsian hari ni. Aku harap semua yang menonton insyaAllah dapat sedikit sebanyak manfaat lah. Kan? Biar siapa-siapa yang mungkin dia punya background lebih kurang macam kau punya background, ataupun yang sekarang mungkin tengah ada masalah di luar sana, tengok tengah cari cara macam mana nak menjalani kehidupan. Biar diorang faham konsep rezeki tu. Kan? Betul. Konsep rezeki adalah satu rahsia Tuhan, rahsia ilahi. Kita tak payah risau pasal rezeki. Just do the best yang you guys boleh buat dan teruskan hidup. Keep on living until your time's up. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi dalam episod podcast akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Izzah Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.